Saudara-saudara yang dimuliakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa isu yang dekat dengan hasrat perjuangan kita dan juga dengan kemelut politik dan ekonomi yang berlaku di dunia sekarang. Seperti mana kita tahu, kita sebagai parti politik dan kini tegak dalam pemerintahan, dalam kerajaan perpaduan yang kita ungkapkan sebagai kerajaan madani. Jadi sementara kekuatan induk keadilan itu harus diperkukuh, ia juga bergerak atas landasan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS. Ini saya tekankan kerana kadang-kala dalam naratif kita lupa bahawa mempertahankan kedudukan dan kuasa adalah dengan semangat muafakat dan berbincangan berterusan di antara satu sama lain. Ia tidak mudah, tetapi kita harus terima kenyataan bahawa kita mampu lakukan beberapa perubahan walaupun belum mencapai tahap yang begitu memuas atau membanggakan. Tapi perubahan ini berlaku kerana kekuatan yang ada dalam kerajaan madani yang didukung oleh semua parti-parti yang saya sebutkan tadi. Sebab itu, saya mohon kerjasama dan persamaan saudara untuk bukan saja menerima kenyataan ini, dan menerima kekuatannya untuk membolehkan kita melakukan dan hambatannya kerana setiap perkara yang kita mau lontarkan atau laksanakan itu harus dirunding dengan teliti dan disepakati supaya kerajaan ini kekal utuh. Saya berikan contoh umpamanya. Kerana kerjasama inilah kita mendapat umpamanya angka yang membanggakan, mencatat pertumbuhan pendapatan yang menggalakkan. Umpamanya upah bulanan yang menjadi masalah di kalangan rakyat. Kita tahu umpamanya lulusan TVET semua mendapat pekerjaan. Tetapi kita tidak dapat terima upah sekitar RM2,000. Sebab itu umpamanya kadar upah itu diberikan tumpuan. Gaji minimum ditingkatkan. Setelah sekian lama, inilah kerajaan madani yang pertama kali berani meningkatkan upah minimum. Kemudian tambah dengan SSPA, Skim Saraan Perkhidmatan Awam, yang menelan belanja tambahan untuk tahun ini saja 10 bilion ringgit dan tahun depan 18 bilion ringgit untuk menjaga semua penjawat awam di negara kita. Dan ini bukan keputusan yang mudah. 12 tahun lamanya tidak ada skim prasaraan yang berkesan. Dan kita mengambil risiko ini walaupun implikasi kos itu tinggi. Sebab kita prihatin dengan nasib penjawat awam dan pekerja di peringkat bawah. Sebab itulah kita lihat umpamanya bila ini dilakukan, GLIK yang juga melibatkan pekerja-pekerja lebih pada 100,000 orang itu meningkatkan upah yang sama sekitar RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Maka peningkatan median upah bulanan bagi sektor formal mencecah 5.6% berbanding tahun lepas. September 2024 RM2,745, September 2023 hanya RM2,600. Apakah ini kejayaan memuaskan? Tidak. Ini permulaan dan perubahan berperingkat yang kita lakukan. Dan ini ditambah pula dengan gagasan gaji progresif yang diperkenalkan sepenuhnya tahun ini dan memberi manfaat kepada 50,000 pekerja dengan peruntukan awal 200 juta ringgit. Kita laksanakan SSPA kerana keputusan Jemaah Menteri.
persediaan yang dibuat yang rapi oleh JPA, KPPA, KSN. Kita gunakan gaji progresif atas inisiatif Kementerian Ekonomi dan menterinya Rafizi Ramli. Jadi kesemuanya ini berlaku kerana pasukan kita bekerja sebagai satu tim yang utuh membawa perubahan. Bantuan tunai rakyat. Sudah bayangkan ada perbandingan dalam persidangan yang dianjurkan oleh Khazanah. Malaysia adalah di antara negara yang paling tinggi memberi sumbangan tunai langsung kepada rakyat. Berapa orang yang kita berikan sumbangan tunai langsung? 9 juta orang. Berapa kosnya? 13 bilion ringgit. Masih kita dengar suara-suara pembangkang yang mengatakan belum ada apa-apa yang dilakukan. Sama ada dia itu kabur, rabun penglihatannya, atau memang tidak bersedia melihat kepada kenyataan. Ya. Sudah bayangkan negara dengan pendapatan negara yang terbatas masih mampu menambah peruntukan kepada 9 juta rakyat yang mendalam belanja 13 bilion ringgit. Dan ini tak termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain. Tapi kita terima kos harga hidup walaupun kadar inflasi rendah masih dibicarakan. Terutama di kalangan yang berpendapatan rendah. Maka sebab itu melalui beberapa kementerian, KPDN, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, itu terus dengan program-program Madani Rakyat, Payung Rahmah untuk mengurangkan tekanan mereka. Inilah kerajaan yang pertama kali memberi perhatian kepada golongan dan kebajikan OKU. Tahun 2025 sahaja belanja untuk mereka itu 1.3 bilion ringgit. Saya sebut hal-hal ini supaya anggota keadilan dan rakyat sementara memberi teguran dan memohon supaya perubahan terus dilakukan, harus terima kenyataan bahawa ini hanya berlaku kerana keadilan bersama PH, bersama BN, GPS dan GRS pakat bersama perkuatkan kerajaan dan tingkatkan usaha membela rakyat. Saya sebut umpamanya bantuan pada pesawah padi. Pesawah padi ini kalau di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu itu umumnya penyokong-penyokong pembangkang. Tetapi usul Menteri Pertanian kita terima tanpa mempedulikan sama ada mereka ini kekal sebagai penyokong pembangkang, tapi kita bertanggungjawab membela nasib pesawah yang miskin. Sebab itu tak kala mereka menjadi penguasa, masa mereka perintah dia tak fikir ini semua. Sekarang dia bising mengapa tidak lakukan. Saya tanya, 33 bulan kamu perintah, mengapa kamu tak naikkan? Mengapa nasib pesawah padi itu kekal dalam keadaan sekarang? Ini naratif yang kita harus jawab. Masalahnya kadang-kadang orang parti ini setelah menjadi kerajaan ampuh dan tidak sanggup bertempur dengan berani. Saudara harus bertempur dengan berani untuk menyatakan kebenaran. Ada orang permainkan, mana mungkin baiki tandas sampai 1 bilion ringgit. Kita tak dengar. Tandas yang diperbaiki itu 8,300 tandas sekolah. Itu tak termasuk tandas awam dan milik kerajaan yang lainnya. Sebab itu cecah 1 bilion ringgit. Bayangkan Malaysia yang gagah, gegak gempita, terkenal, harus selesaikan masalah yang sangat asasi, yang basic. Dan kita akan teruskan, termasuklah klinik dan sebagainya. Perkhidmatan awam, kita tahu perlu reform. Ada agendanya. Seperti juga reform parlimen.
Kita perkenalkan beberapa langkah inisiatif termasuk pindahan-pindahan dan undang-undang baru. Dan inilah menyebabkan pertama politik itu stabil dan keyakinan pelaburan ada. Saudara jangan remehkan isu pelaburan ini. Kerana untuk menjamin pendapatan negara, untuk menjamin pekerjaan, terutama di kalangan anak muda, kita harus lebih giat. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua jentera kerajaan, terutamanya di bawah MITI. Kerana gigih berusaha. Tiap lawatan saya pergi, baik ke Amerika atau China atau Korea atau India atau baru-baru ini di Rusia, sudah lihat banyak persiapan oleh pegawai-pegawai MITI itu cukup rapi sehingga memudahkan kita menemui mereka dan menyampaikan kedudukan Malaysia, insentif yang diberikan Malaysia dan mengapa Malaysia itu harus kekal sebagai pusat pelaburan yang menarik. Ini di samping kerajaan-kerajaan negeri yang telah mengusahakan bersama, termasuk dua menteri besar dari kerajaan negeri yang dipimpin oleh keadilan, Saudara Amiruddin Selangor dan Aminuddin di Negeri Sembilan. Terima kasih. Dia sebut Selangor Negeri Sembilan tak tepu. Baik. Tapi melihat perkara ini ada hal yang tertangguh puluhan tahun. Alex ada di sini. Petronas Petros. Itu sudah masalah yang telah memegang, menimbulkan kegelisahan yang meluas di Sarawak dan kebimbangan di peringkat persekutuan. Jadi dalam rundingan demi rundingan dengan Premier Tan Sri Abang Johari, kita kata ada beberapa prinsip yang kita harus terima. Pertama, seluruh bukan saja jentera persekutuan dan kerajaan negeri mesti terima Petroleum Development Act 1974. Kerana ini bukan akta yang terpakai untuk semenanjung sahaja, seluruh negara. Di samping itu, kita harus terima kenyataan baru. Sarawak yang telah melahirkan dan menghasilkan banyak hasil untuk negara, merasakan sudah sampai masanya mereka juga dapat bertapak mengendali syarikat minyak dan petroleum dan gas sendiri mengikut DGO 2016 yang mereka luluskan. Ada kerunsingan, ketegangan kerana penafsiran yang berbeza. Jadi akhirnya rundingan kita memutuskan dengan semangat segulai sejalai. Jadi muafakat ini menyebabkan kita umpamanya dia terima PDA 1974, kita terima DGO 2016. Sarawak terima kenyataan dan Petros, semua perjanjian yang sedia ada diterima pakai. Maknanya perjanjian Petronas jual gas dari Sarawak ke Jepun atau Korea atau negara China tidak boleh dirombak. Di samping itu, Petronas memberi jaminan semua keperluan domestik Sarawak mesti ditunaikan dan semua usaha baru harus berlaku dengan rundingan dalam semangat bersama di antara Petronas dan Petros. Saya tahu dalam keadaan ini ramai di sini juga curiga kerana seolah kita menyerahkan kuasa. Ada juga di Sarawak yang merasa kesal kerana tidak dapat memenuhi tuntutan sepenuhnya yang dikemukakan pada awal. Tapi inilah erti kerajaan yang harus berbincang, mendengar, muafakat dan mencari kejernihan di kalangan kita. Dan ini termasuklah perjanjian MA 63 dengan peruntukan-peruntukan tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Walaupun saya dikritik oleh beberapa ahli parlimen pembangkang, tentunya tidak memahami sejarah, tidak memahami kenyataan. Mengapa peruntukan di Sabah dan Sarawak itu ditambah? Kerana keperluan semasa. Kerana mereka selain daripada Kuching atau Kinabalu, kalau daerah-daerahnya ketinggalan mungkin 10 atau 20 tahun dari semenanjung Tanah Melayu, jadi kita harus berani menyatakan bahawa untuk
merangkul kekuatan bersama semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kita mesti bersedia memberikan pengagihan yang adil. Ini termasuk juga kepada Kelantan, Terengganu dan Kedah, Perlis umpamanya. Dulu heboh kata kita ini nafikan hak mereka. Riuh kata kita diskriminasi. Sekarang bila kita ketengahkan tiap majlis madani rakyat di Kelantan di hadapan Menteri Besar dan semua pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat Kelantan, saya utarakan angka dan data. Mengapa kita berikan peruntukan lebih pada Kelantan? Kerana Kelantan paling parah menghadapi masalah banjir. Dan ya, Menteri Besar dah ucap terima kasih, tetapi orang di bawah-bawah ini masih terus maki hamun kita kerana itu budaya parti mereka. Saudara, kita masih bergelut juga dengan isu kaum dan agama. Termasuk langkah-langkah umpamanya undang-undang perbaharuan bandar yang kita akan perkenalkan. Saudara, keadilan ini tegak kerana apa? Tegak selain dia bercakap soal tata kelola, menolak rasuah dan penyelewengan, adalah untuk membela nasib rakyat miskin dan tertindas.